Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Selamat datang ke channel MSN Cast. Dan pada hari ini kita akan teruskan dengan siri perkongsian yang ke-129 dalam siri Walk the Talk. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Kalau rakan-rakan pernah menonton video di MSN Cast, saya ada menyediakan beberapa slot di bawah siri Walk the Talk. Antaranya saya ada buat perkongsian berkenaan dengan kajian tindakan, inovasi, kalender, kita review kalender inovasi kita, dan salah satu slot yang lain adalah membuat ulasan buku. Jadinya saya pasti rakan-rakan semua adalah dalam kalangan pendidik, ya, pasti pernah dengar berkenaan dengan aktiviti pembacaan buku. Pembacaan buku ini adalah satu perkara yang perlu kita laksanakan dan perlu dimasukkan di dalam sistem Hermes. Kalau dulu kita ada SPKTM, tapi sekarang kita masuk dalam Hermes. Dia sebenarnya seiringan lah dengan anak murid kita. Anak murid kita buat AINS. So, cikgu kena buat juga pembacaan buku tapi masuk di bahagian Hermes. So, fair and square. Okay? So, jadinya kat sini, untuk video kali ini, saya akan terangkan kepada rakan-rakan semua bagaimana rakan-rakan hendak mendapatkan ulasan buku tersebut dan kita akan muat naik dokumen tersebut di dalam sistem Hermes. So, stay tune bersama saya sehingga ke akhir video ini. So, apa yang rakan-rakan perlu buat adalah rakan-rakan perlu pergi ke channel MSN Plus dan rakan-rakan boleh cari mana-mana sahaja siri untuk ulasan buku. Rakan-rakan boleh pergi ke bahagian description yang berada di bawah ini. Jadi ini rakan pergi ke bahagian description, tekan more. Dan di sini kalau rakan-rakan lihat ada pautan untuk video pembacaan buku. Jadi ini rakan-rakan boleh klik di sini untuk pergi ke blog saya. Bila rakan-rakan klik di bahagian ini, rakan-rakan akan berada di MSN Cast. Ini adalah untuk langkah yang ketiga. Baik. Kalau rakan-rakan lihat di sini, di dalam blog ini, dia sebenarnya adalah ringkasan daripada apa yang telah saya ulas di dalam video tersebut. Jadi ini rakan turun ke bawah. Jadi di sini saya ada sediakan sedikit maklumat yang dipaparkan dalam halaman blog ini. Semua telah dijadikan dalam bentuk penulisan, ringkasan untuk pembacaan buku. Jadi apa-apa yang rakan-rakan boleh buat ialah kita akan ambil semua maklumat ini dan kita pindahkan di dalam bentuk PDF. Apa yang kita boleh buat ialah kita akan copy paste semua maklumat ini, copy paste semua sekali, dan kemudian kita akan pindahkan ke dalam di dalam Word ni. Jadinya kat sini rakan-rakan boleh adjust sendirilah. Akan nak bentukkan dia dalam bentuk justified ke, ataupun ada yang bahagian ni rakan-rakan nak buang ke, silakan rakan boleh adjust sendiri. Kalau rakan-rakan semua dah ready ataupun dah puas hati dengan edit berkenaan ulasan buku ini, maka rakan-rakan boleh pergi kepada file dan pergi kepada export, jadikan dia dalam bentuk PDF. Kita akan pergi ke halaman Hermes masing-masing, Hermes masing-masing, dan prosesnya seperti sama. Masuklah maklumat anda yang telah untuk kita login ke dalam Hermes, dan kita akan upload semua dokumen tersebut ke dalam Hermes. Yang ini adalah halaman utama untuk sistem Hermes 2.0. So, kalau kita lihat kat sini ada macam-macam option yang kita kena pergi, tetapi untuk pembacaan buku dia berada di bahagian pembangunan ini, dan dia berada di bahagian program pembangunan kompetensi. Kita dah berada di bahagian program pembangunan fungsi, dan di bahagian fungsi ini kita akan pergi kepada pemilik kompetensi, dan di sini kita akan pergi ke bahagian permohonan baru. So di bahagian permohonan baru ini sebabkan kita melakukan aktiviti pembacaan buku, so dia berada di bahagian pembelajaran sendiri.
kita akan pergi kepada jenis pembelajaran adalah pembentangan buku. Kita akan masukkan tajuk buku ialah Rumah untuk Ellie. Kita akan buat di YouTube, letak di YouTube. Dan kemudian kita letakkan tarikh bacaan kita ke ataupun tarikh kita nak buat ni. So kita boleh kita adjust sebab saya ada buat itu dalam area 26. So jadinya kita akan buat 6 jam sebab yang seingat saya untuk pembacaan buku ni kita dapat extra credit sebanyak 6 jam. So kita akan simpan. Simpan rekod kita kan okey. Maksudnya baik, sekarang kita akan pergi ke bahagian bawah. So di bahagian bawah ini rakan-rakan semua kena pergi ke bahagian muat naik. Baik, muat naik ni adalah bahagian di mana kita nak muat naik kita punya PDF tadi. So kita akan ke bahagian ini. Kita simpan di bahagian simpan dokumen tersebut dekat ni, dekat dokumen. So kita akan cari dia di sini lah. Ya, ulasan buku 1-7. Open. Okay, maksudnya kat sini sudah dimuat naik. Kita simpan. So boleh disimpan. Dan apabila dah selesai di sini, ini kita tekan hantar. Bila dah hantar, maksudnya kita akan dia akan maklumkan pada pengesah bahawa kita dah menghantar dokumen ini. Bila dia hantar, dari sini dia akan menunggu pengesahan ya untuk pembacaan buku ini. Rakan-rakan, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga memberi manfaat pada semua. So, kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.